Hari ni hari apa? Hari ni hari Sabtu. Maknanya kita dah cukup seminggu. Yeay! Saya janji dengan tangan kanan saya yang saya akan sayang awak. Dan saya janji dengan tangan kiri saya akan mencintai awak buat selama-lamanya. Awak dengar tak? Selama-lamanya. Siapa ingat lagi video tu yang viral tahun 2013 sampai awal ni tercalon dalam LDPBH, kategori YouTube paling popular? Itulah awal ni. Itulah turning point saya sampai saya jadi macam ni. Start daripada tu, siapa je yang suka dengan video awal ni yang kabar seminggu tu? Start daripada tu, awal ni kena teruk sangat. Kena bash, kena pulau, orang tak nak kawan, kena pukul ini. Bukan awal ni je yang kena, sampai adik-beradik pun kena, kakak kena, mak kena, semua kena. Sampai kesian lah dekat diorang kan. Sebab kawan ni, semua orang kena. Kawan-kawan awal ni pun ada yang tak kawan dengan awal ni. Sejak daripada tu lah, kes viral awal ni tu, awal ni fikir balik, ya awal ni kena terus bangun. Ignore semua haters-haters awal ni tu. Dan awal ni perlu buktikan, ya awal ni boleh berjaya sampai macam awal ni sekarang ni. Awal ni dikenali, awal ni selalu dapat sponsor. Dan start daripada itulah awal ni mulai dikenali. Ramai orang panggil awal ni untuk photoshoot, untuk TVC dan semuanya lah. Jadi bagi awal ni itu adalah merupakan satu perkembangan yang positif. Start daripada awal ni dikenali ramai ni, awal ni dapat banyak offer untuk orang suruh awal ni review diorang punya Instagram online shop lah kan. Lepas tu kan awal ni sekarang ni dah sambung belajar kan. Lepas tu masa tu tak berapa nak cukup lah. Kadang-kadang ni pergi kelas kan, macam kelas awal ni habis ni 9 malam. Memang pack gila-gila punya. Memang tak ada nak post. Sampai kadang-kadang ni orang WhatsApp awal ni cakap bila nak review kan. Start daripada tu, awal ni pun fikir yang time management awal ni kena betul. Sebab awal ni boleh lah sentiasa update pada waktu yang betul. Taklah ganggu dengan study. Ramai yang tanya-tanya awal ni macam mana nak jadi macam awal ni. Nak jadi model, nak jadi semuanya lah macam awal ni. Sebenarnya susah tau nak jadi macam awal ni. Macam awal ni sendiri, awal ni nak kena maintain, awal ni nak kena jaga penampilan, pemakaian dan semuanya lah. Sebab kalau awal ni tak jaga semua tu, ada je salah, mesti awal ni kena bash dengan orang kalau luar tu. Jadi awal ni kena lah jaga dengan betul. Bagi awal ni sendiri, pemilihan pakaian tu penting. Sebab bila kita upload gambar dekat Instagram, orang akan tengok. Lepas tu orang akan nilai macam hujung ni tak match lah dengan baju ni. Tak semestinya pakaian tu mahal, tak semestinya pakaian tu cantik. Tapi bagi awal ni cukuplah sekadar menutup aurat, selesa dan kurus. Bila awal ni dah jadi macam sekarang ni kan, jadi hari-hari awal ni nak kena upload gambar awal ni dekat Instagram, dekat Facebook, dekat semua media sosial awal ni lah. Tapi masalahnya awal ni tak ada baju yang banyak. Hari-hari awal ni nak kena pilih awal ni nak pakai baju mana, awal ni nak make up macam mana semua kan. Sampai satu hari ni mak pun pesan kat awal ni, pakai je baju yang mana ada. Sebab kita ni bukannya orang senang sangat kan. Mak cakap macam tu. Bila mak cakap macam tu, awal ni mula fikir, buat apa kita nak jadi orang lain, buat apa kita nak cantik depan orang lain. Jadilah diri sendiri. Berbaloi tak dengan apa yang awal ni buat selama ni? Bagi awal ni sendiri, awal ni rasa berbaloi sangat. Sebab awal ni dah boleh buktikan dekat haters-haters awal ni kat luar tu, yang awal ni dah berjaya macam orang lain. Awal ni dah dikenali ramai. Dan awal ni happy lah dengan life awal ni sekarang ni.
Lagi satu awak nak habaq, kita kena yakin dengan diri kita sendiri. Kita kena terus ke hadapan, peduli apa orang nak kata kat kita. Yang penting kita tahu apa kita buat, jadi diri kita sendiri.